Yo, what's up guys? Welcome back to my channel YouTube Suzam. Oh ya guys, kembali bersama Suzam. So guys, kali ni kita nak buat satu video. Yang itu guys, kita nak buat video dalam konten ni rasanya video kenangan lah guys. Kenangan Kenangan iaitu apa guys? Iaitu air terakhir lesson B Suzam guys. Hari terakhir lesson B motor Suzam guys. So Suzam nak cerita kau semua, iaitu Suzam merupakan hari ni hari terakhir lesson B Suzam. Iaitu pada tarikh dia start lesson B ni 20 hari bulan 6 2023 dan hari ni hari terakhir 19 bulan 6 2025 guys. So hari ni hari terakhir. So kita akan buka stiker buat kali terakhir dekat motor Suzam. Motor apa guys? Stay tune. And sebelum kita start ini konten, jangan lupa tekan butang like, share, comment and subscribe. Dah subscribe, terima kasih. Apa lagi? Let's go. Kita memulakan ini konten kenangan kita. Okay, let's be kita guys. Let's go. Kat tepi dia cabut, belah belakang pula. Kita sampai ni sekejap. Aduh. Cabut dulu. Oh wah, belakang dah. Kata kau sikit lah. Boleh koyak-koyak lah. Allah, jangan patah benda ni dah. Okay, dua stiker dah cabut. Uish. Belakang aku punya ni, mic. So, dah dua stiker ni dah cabut. Pi belakang, ini pi depan. Belah tepi. Offset. So, sampai ni je lah kita punya P lesen kita. So, tahniah kepada Suzam juga dah ambil P. So, pada kau semua yang belum ambil lesen motor, boleh ambil lesen motor, DM Suzam. Bagi harga cucu. Sampai terbaby lah. So, sini je lah guys video. Pada adik-adik yang belum ambil lesen, kena ambil lesen motor.